Assalamualaikum, selamat pagi. Sebagai orang yang pernah mengendalikan pesawat ringan, helikopter kecil, kapal terbang kecil, kita ada ultralight, microlight semua tu, paramotor. Jadi aku rasa aku nak ulas sedikit pasal kemalangan pesawat TUDM jenis Hawk di lapangan terbang Sultan Abdul Halim di Kedah je dia. Cerita isu dia ialah pesawat itu dia katanya tergelincir masa mendarat kata dia. Okey, aku nak bagi tahu satu benda. Landing gear, maksudnya landing gear tu adalah dia punya tayar depan lah, tayar depan, tayar pesawat lah cerita dia. Landing gear ni perlu di extend betul-betul lah, dah masuk lock dah cerita dia. Itu bagi yang jenis hidrolik yang tolak lah cerita dia. Bagi yang dah fix tu cerita lain cerita dia. Sekarang ni kita cerita tentang yang move secara hidrolik cerita dia. Hydraulics adalah satu benda penting dalam pesawat terbang gitu. Jadi kalau hidrolik ni ada masalah itu dia, memang landing gear atau flap, dia punya aileron, segala-galanya tu tak boleh nak berfungsi, dia punya rudder tak boleh berfungsi gitu dia. Kan? Dalam gitu dia. Jadi bagi pesawat terbang yang tayar dia fix itu dia, landing gear dia fix, mana dia terbang tak laju gitu dia. Okey. Tapi bagi pesawat terbang yang dia punya extendable je dia punya landing gear dia extendable, maknanya dia simpan dalam kompartmen, lepas tu bila dia nak landing dia turunkan apa ni landing gear tu, dia tu memang berisiko dengan hidrolik dia. Failure hidrolik ni adalah satu benda yang common je dia. You kena aware dengan benda-benda macam ni lah cerita dia. So, sebagai seorang apa ni penerbang cerita dia, kan juru terbang cerita dia, kau kena pastikan sebelum kau naik tu kau kena check dulu condition landing gear kau, hidrolik kau semua tu. Dan juga mekanik, setiap kali penerbangan mekanik akan check semua sekali. Dia ada two types of mekanik yang akan semak, satu yang akan buat kerja, satu lagi akan semak tu. Jadi senior mekanik akan semak sebelum arahan arahan terbang dibagi. Tapi kadang-kadang masa depa semak tu okey, tapi masa tengah terbang nak landing dia akan jadi macam tu. Okey, aku beritahu kau. Dua keadaan di mana paling berisiko, dua keadaan. Paling berisiko bagi mana-mana pesawat terbang ialah satu waktu nak mula terbang gitu dia, kan? Satu lagi masa nak landing. Dua-dua ni adalah kritikal, tak kira lah macam mana cekap sekalipun orang tu. Dua ni adalah kritikal sebab apa? Dua ini adalah prone kepada kemalangan cerita dia. Sama ada daripada wind shear dipanggil, angin lintang dipanggil cerita dia, atau dari segi apa ni kerosakan mekanikal cerita dia, kerosakan enjin cerita dia. Benda-benda tu semua kita kena ambil kira, sama ada masa sebelum nak terbang atau sebab terbang. Kalau kita silap masa nak mula terbang cerita dia, kita mungkin boleh terbalik cerita dia, boleh tergelincir, boleh terbabas, boleh macam-macam cerita dia. Sebab ada keadaan di mana kau bawa auto gyro ni paling senang nak handle cerita dia. Tapi itu pun kau boleh tersembam cerita dia. Sebab kan kerana angle of attack dipanggil. Angle of attack kau tak kena cerita dia. Lepas tu angin pula ada wind shear masa tu. Memang masalah cerita dia. Sedangkan auto gyro ni paling senang sekali nak kendalikan. Lepas itu paramotor contohnya. Paramotor tiba-tiba ada angin lintang, wind shear. Tadi cerita dia masa kau nak landing ke, masa kau nak naik ke, memang kau akan terbalik cerita dia. Tapi kau kena pandai handle lah cerita dia. Follow the flow cerita dia, kan. Dekat atas tu kita panggil air current tu, kita panggil apa istilah dia? Allahu Akbar, lupa pula aku istilah dia. Ya Allah. Kan kita akan tahu kat mana ada air pocket dan sebagainya. Kita kena aware dia. Seorang juru terbang kena aware. Jadi berdasarkan apa yang aku tahu dan apa yang knowledge yang aku ada, cerita pengalaman yang aku ada sebagainya, ni aku nak cerita sedikit bahawa dalam kes pesawat Hawk yang tergelincir masa melakukan pendaratan dia punya penerbangan demo di latihan dan demo di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Kedah ni cerita dia, aku nampak ada masalah pada hidrolik dia cerita dia. Hidrolik maksudnya landing gear tu mungkin dia tak fully extend cerita dia. Dekat dalam sensor, dekat dalam
apa ni dekat dalam kokpit apa ni pilot ni, dia dah bagi tahu benda tu dah full extend. Tapi sebenarnya dia tak full extend lagi tu dia. Whichever something error dekat hydraulics dia, sama ada dia punya sensor ke atau pump hydraulic tu sendiri yang problem ke, atau dia punya apa ni, dia punya apa stress pada apa ni landing gear tu. Setiap kali landing gear ni dia ada limit tu lah. Landing gear ni dia ada limit untuk sebelum kita ganti dengan dia cerita dia. Sebab setiap kali kita landing dia akan ada bagi stress dekat landing gear tu cerita dia. Dekat tayar dekat sebagainya. Jadi katalah ada few thousand hours cerita dia, flight hours kan cerita dia. So kena tukar benda-benda tu cerita dia. Mungkin tak tukar, mungkin tak perasan atau mungkin terlepas pandang atau tak kisahlah apa benda. Tapi benda tu common cerita dia. Kau tak kira lah pesawat baru ke pesawat second hand ke apa, tak kisah. Kalau maintenance tu bukan salah aku tak salahkan maintenance juga cerita dia. Aku tak salahkan juga peralatan. Kadang-kadang benda tu nasib cerita dia. Nasib sungguh. Kadang-kadang kau beli full maintenance ke baru cerita dia, tak jadi juga cerita dia. Dia ialah mechanical error cerita dia. Bukan salah pilot cerita dia. Kan aku tak salahkan pilot, tapi aku salahkan masalah dekat mechanical error lah, mechanical failure dekat sama ada dekat apa ni landing gear tu ke hydraulic dia ke sistem atau sensor ataupun indicator dekat dalam flight tu je tu dia, dalam cockpit tu je dia. Sebab setiap satu landing gear tu bila nak turun tu dia akan ada jalaan dekat dalam cockpit tu, dekat indicator tu dia bagi tahu okey dah buka, kau dah releasekan benda tu kan, kau dah turunkan landing gear kan, lepas itu kau dah setkan kau punya apa ni angle of attack, kau dah setkan kau punya apa ni Allahu Akbar, ya Allah. Benda ni aku lupa nak cakap. Macam time ni aku tak boleh nak ingat cerita dia. Maknanya kau dah ikut semua rules yang ada, ikut yang kau belajar sebagainya, macam mana kau nak handle pesawat tu untuk landing gitu dia. Kau kena apa ni, kau control dia punya airspeed dan sebagainya. Kau dah maintain ikut follow the book dia, rules of thumb dia gitu dia. Tapi nak jadi juga gitu dia. Kan? Aku tak salahkan pilot, tapi mungkin juga ada kecuaian kan. Mungkin terlepas pandang, mungkin sensor tu apa ni indikator tu menyala tapi berkelip-kelip tapi tak perasan. Mungkin juga wallah alam lah cerita dia. Sebab nak katakan split second pun boleh juga cerita dia. Sebab untuk turunkan landing gear kau kena berada pada ketinggian, kau tak silap aku lah, untuk aku tak tahulah pesawat pejuang, tapi pesawat normal lebih kurang dalam 2000 kaki dah kena kau kena turun, 2,000 kaki kau kena turunkan landing gear. Bagi ada yang tak bagi ada yang cuak pesawat terlalu laju, daripada 5,000 kaki dah turunkan landing gear. Tapi tak kisah pun kalau, tapi dia ada prosedur setiap satu pesawat tu cerita dia pada kelajuan macam ni, subsonic ke supersonic ke hypersonic ke, tak kisahlah whichever benda. Tapi pesawat mana ada hypersonic kan cerita dia. Pesawat cuma ada subsonic dengan supersonic kan. Tapi bahasa bila kau nak landing, kau kena landing pada subsonic, di mana bawah daripada apa ni kelajuan bunyi cerita dia. Mungkin dalam landing, mungkin dalam bergantung pada jet lah, aku pun tak pasti. Setiap pesawat berbeza cerita dia. Mungkin dalam apa 100 knot, 200 knot cerita dia, kau kena landing untuk bagi tu. Lepas tu kau kena angle of attack tu kan. Mungkin lah, aku pun tak kata jugalah, mungkin angle of attack dia tu dia tak betul cerita dia. Dia punya azimuth tu dah lari cerita dia, tersilap, terjerumus cerita dia, tertumus dia kata orang Perak cerita dia. Jadi aku rasa sedih jugalah kita ada pesawat yang jadi macam tu. Tapi airframe dia kita boleh repair, dia punya landing gear dia boleh repair, dia boleh, aku rasa confident dalam masa terdekat dengan peralatan yang kita ada, dengan perkakasan kemahiran yang kita ada juga, dengan spare part yang cukup banyak cerita dia, insyaAllah kita boleh fly balik that apa ni Hawk lah cerita dia, selepas satu siasatan menyeluruh lah cerita dia. Kalau kat Malaysia tak ada, kita ada DCA apa CAM untuk buat siasatan sebagainya. Kalau dalam TUM aku tak pasti apa unit yang akan buat siasatan lah cerita dia. Tapi pastinya mesti ada siasatan dalaman dan juga yalah dia akan check sebuah sekali cerita dia. Dan pesawat itu, pilot itu kena grounded sebab itu prosedur cerita dia. Pilot itu kena grounded sebab dia kena debriefing balik, dia akan kena check balik, semak balik. Itu standard normal cerita dia. Bukan salah pilot pun cerita dia kan, tapi itu prosedur dia mesti dia kena grounded, dia kena buat retraining balik sebagainya. Itu normal cerita dia. Aku tak kat, macam aku cakap lah, aku tak salahkan dia, orang memang pakar, ada sekurang-kurangnya 1,000 jam minimum flight hours cerita dia.
Kalau yang dah season berpuluh-puluh ribu jam untuk handle lah. Mungkin 5,000 jam, 6,000 jam. Macam Captain Rais tu, berapa ribu jam dia punya flight hours dia cerita dia. Kan? Cerita dia. Macam aku ada berapa ratus jam je cerita dia. Flight hours aku tak banyak cerita dia. Kan? Jadi, iyalah. Tapi macam aku multiple pesawat cerita dia. Jadi, cerita dia macam aku nak cakap ke orang, kes macam ni kan, bukan kata pesawat Hawk. Orang kata pesawat Hawk ni lama sangat lah. Cerita dia. Pesawat baru pun boleh juga. Tak kisahlah kita beli F-35 dekat US pun tergelincir jatuh dalam laut sebagainya, tak boleh nak landing dan sebagainya. That's normal dekat mana-mana pun gitu. Cuma how do you nak tackle benda tu dan how to you rectify kan benda tu pada masa akan datang gitu dia. Supaya benda ni tak berlaku lagi kat masa depan gitu dia. Kan? Tapi macam aku tadi cakap lah, kan? Macam aku ada cakap tadi, first thing yang kita kena tengok, kita kena perhatikan ialah adakah ada failure pada sistem hidrolik untuk landing gear tu gitu. Sebab pesawat-pesawat macam ni ialah dia ada satu single hydraulic system. Dia bukan redundant. Macam A-10 Thunderbolt tu kan ada redundant hydraulic system. Itu specialnya pesawat. Kau dah kena tembak macam mana pun flap dia, aileron dia, semua tu, rudder dia semua boleh berjalan lagi sebab dia ada redundant punya hydraulic system. Jadi pesawat macam ni kita tak pesawat Hawk ni memang tak ada redundant ni hydraulic system lah gitu dia. Jadi dalam kes ini kita kena betul jugalah, betul macam kawan-kawan ada cakap, belilah pesawat baru. Ya, beli pesawat baru satu hal lah gitu dia. Kan? Perolehan untuk pesawat baru ambil masa jugalah, untuk buat masa lama juga gitu dia. Kan? Jadi macam kalau kita pastikan cost off lah gitu dia. Cost off. Sebab dalam keadaan nak berjimat, kerajaan nak berjimat sebagainya, tapi membazir juga ada banyak benda cerita dia. Kalau aku cakap kan, dia berkata politik pula cerita dia. Tapi dalam MINDEF ni cerita dia memang selalu jadi bangsa lah cerita dia. Bajet ada, duit ada, perolehan nak beli, tiba-tiba adalah pula ada orang itu, orang ni dan sebagainya, tangan-tangan gaib menyebabkan sesuatu perolehan itu tidak dapat dibelikan, dijanakan cerita dia. So harapnya, kita harap segala-galanya dapat diselesaikan dengan mudah, dengan cepat, dengan bagus, dengan berhemah sebagainya, supaya benda ini tak jadi lagi akan datang. Okey? Kan? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.